Pengedaran air ketum yang semakin berleluasa membimbangkan pihak berkuasa dan masyarakat. Titik sedikit semakin licik menyukarkan pengesanan serta mengancam keselamatan dan kesihatan awam. Selain itu, Jabatan Kastam Negeri Johor berjaya mematahkan kegiatan sindiket berkenaan. Hasil pemeriksaan menemukan timbunan bungkusan plastik yang disyaki daun ketum dan 2 tong bersih cecair disyaki air ketum yang disembunyikan di sebuah bilik di rumah berkenaan. Sepasukan anggota cawangan narkotik Johor telah menjalankan serbuan ke atas sebuah rumah kediaman di Kampung Kempas Denai, Johor. Hasil pemeriksaan menemukan timbunan bungkusan plastik mengandungi daun disyaki daun ketum dan 2 tong berisi botol yang mengandungi cecair disyaki air ketum. Pada hari yang sama, serbuan dilakukan lebih kurang pada jam 9.30 malam di sebuah premis kilang di Taman Kempas Utama, Johor. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki air ketum yang berada di dalam tong ais, beberapa periuk, peralatan memproses cecair ketum, dapur, tong gas serta daun ketum yang belum diproses. Secara keseluruhan, nilai rampasan bagi kedua-kedua serbuan dianggarkan berjumlah ringgit Malaysia RM76,796. Kes disiasat di bawah Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 atas kesalahan menjual dan memproses cecair ketum. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi ringgit Malaysia RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.